Kali ini kami ke Hat Yai, Thailand dengan menaiki kereta selama 4 hari 3 malam untuk jalan-jalan, cari makan dan menziarahi masjid di kawasan sekitar. Stay tune. Untuk masuk ke Hat Yai, kita akan masuk melalui border Bukit Kayu Hitam, yang mana sebelum kita masuk border, kita akan lalu di Changlun. Changlun ni ada banyak kawasan yang menjual insurans Thailand, yang mana kita wajib beli. Bawa juga bersama dengan anda geran kereta original, border pass ataupun pasport, dan jangan lupa isi TDAC, Thailand Digital Arrival Card, secara online. Ada Petronas terakhir sebelum sampai ke border, jadi kita akan isi minyak sepenuh-penuhnya di sini. Yang pertama sekali, kita akan bertemu dengan Immigration Malaysia. Kat sini tak payah turun, bagi sahaja pasport. Jadi dia akan cop pasport kita. Kalau kita turun tu maknanya kita bukan warga negara lah. Setelah selesai immigration dan juga custom di Malaysia, kita akan masuk ke border Thailand, dan di sini kita akan queue kereta kita untuk proses immigration Thailand. Di sini kita akan turun untuk dicop pasport, dan kita serahkan juga borang TM2 dan juga TM3 yang kita buat semasa kita buat insurans tadi. Selesai immigration, kita akan menuju ke bangunan custom. Di sini kita akan park kereta dan juga kita akan sign borang declaration form yang akan diserahkan di pos hadapannya di sini. Masuklah kita ke Thailand. Cantik jalan Thailand ni. Buaya je berserat-serat. Ke Hat Yai, kita nak keluarkan duit dulu. Bank di Thailand akan charge RM30 bagi setiap pengeluaran. For now kita keluarkan 3,000 baht dulu. Sampai je di Hat Yai, kita terus check in di Siam Mansion ni dulu. Di sini harganya sekitar 1,400 baht untuk family room 2 queen bed. Pun cantik, tapi air shower dia macam slow sikit lah. Di luar ni adalah co-space untuk guest hotel. Okay, sekarang ni kita nak keluar makan, tapi dah nak maghrib. Maghrib kat sini masuk pukul 6.26. So kita pergi solat dulu di masjid. Masjid yang kita cari ni nama dia Masjid Pakistan. Yallah. Kita berada di Ratakan Road sekarang ni. Macam pasar malam. Ui babi. Masjid Pakistan dibina oleh komuniti Pakistan di Hat Yai ini pada tahun 1937, dan mereka bermazhab Hanafi, yang mana bismillahnya perlahan, aminnya perlahan, dan juga tidak ada zikir yang kuat selepas salat. Malam pertama ni kita dinner dulu di sebuah restoran yang terkenal di kalangan rakyat Malaysia di Hat Yai ini, iaitu Bangloh Kaitot Techa. Termewah pula makan malam ni. 1,000 baht lebih juga kena ni. Fudul dah start demam balik dah. Jadi balik makan ubat dan terus tidur. Alhamdulillah, bangkit-bangkit pagi Fudul dah sihat. Ni hotel ni full house, jadi terpaksalah kita check out. Destinasi hari yang kedua ni adalah Zoo Songkhla, yang mana menariknya zoo ni kita boleh bawa masuk kereta. Mudahnya di Thailand ni boleh guna QR Pay, sama ada Maybank ataupun Touch and Go. Binatang pertama yang kita tengok adalah burung kenyalang ataupun hornbill. Cari dia bang, kena silent. Okey, jom.
Kedua, beruang matahari ataupun sun bear. Di zoo ni ada 3 show satu hari, yang mana show yang pertama adalah pada jam 10.30 pagi, iaitu Survival of Wildlife. Masuk 2 dewasa dan 2 kanak-kanak, 50 baht. Semua announcement di dalam bahasa Thai. Ini meerkat. Ini hyena. Lubuk yang kepanasan duduk di Thailand. Ini adalah show yang kedua pada jam 11.30 berkaitan dengan penguin dan juga anjing laut. Show yang ketiga dan yang terakhir pada jam 12.30 tengah hari, iaitu memberi makan kepada harimau Malaya. Dia bawa elok demam, lepas tu berayu-rayu nak beli aiskrim. Tak boleh lah, tu yang marah tu. Jomlah kita menuju ke Central Mosque of Songkhla. Masjid ini siap dibina pada tahun 2008 dan antara yang dianggap tercantik jugalah di Thailand ni. Ala-ala Taj Mahal gitu. Di bahagian ground floor ni dijadikan parking yang bertutup. Di tepinya ada kedai-kedai makan lah. Dapat juga aiskrim budak ni. Tapi aiskrim dekat masjid je lah. Yang beri dia makan dia ni. Malam ni dia pula yang demam. Ruang solat di atas sekali di tingkat 3. Tingkat 2 tu adalah office dan juga bilik-bilik kuliah. Ini di tingkat 3. Ada budak-budak tahfiz tengah hafal Quran ni. Jom kita ke Central Hat Nyai pula. Besar mall ni. Parkingnya free. Mengejutkan. Kedai After You di dalam Central Hat Nyai ini, bakery ataupun roti dia dapat sijil halal. Jadi bermusuh-musuhlah orang-orang Malaysia seperti kami untuk membeli rotinya. Tapi saya rasa overrated sangat kot. Manis lah. Tak kena. Okey, di level LG ataupun lower ground. Inilah tujuan sebenar kenapa kami ke Central Hat Nyai. Di sini banyak orang jual-jual makanan yang halal
dan tengok-tengok semua orang yang jual tu pakai tudung. Jadi orang Malaysia ramai di sini. Tiga 120. Oh yang ni Dah settle beli, kita naik ke tingkat 4 di food court untuk kita makan semua benda yang kita beli di bawah tadi. Malam ni kita check in di Pacific Residence di Hatnyai ni. Yang susah sikit hotel ni tak ada parking di jalan lah. Bangun je pagi esok kena pergi 7E beli ubat untuk si Lais, dia pula yang demam. Alhamdulillah lepas makan ubat, makan burger sikit, dah sihat dah. Bismillah. Dah selesai check out lah kita pun. Hotel ni semalam lebih kurang 1,400 baht jugalah. Hotel heater pun tak elok. Lepas check out, kami terus menuju ke Kim Yong Market, sebuah pasar yang terkenal di kalangan pelancong. Sebenarnya kami dah silap ni. Dia pin dekat pasar ni, tengah-tengah pasar. Jadi kami termasuk ke dalam pasar. Patutnya sebelum sampai tu terus parking. Ada orang jaga parking di sekitar pasar ni. Dia charge dah 40 baht. Ini bank kali kedua kami keluarkan duit di sini 4,000 baht. Kalau dah sampai di pasar ni, mustahil lah orang Malaysia tak makan nasi komok di Kaitot Mina ni. Harga sepinggan nasi komok ni sekitar 100 baht, dalam RM13 lah kot. 100 tu? 100 baht. Dah start meragam seorang ni, lah kita singgah ke kedai mainan. Boleh. Kecil-kecil. Kita patah semula ke Kim Yong Market untuk membeli buah tangan. Habis 2,000 baht juga kat sini pun. Dahaga, singgah jap di 7E Kim Yong Market ni, beli teh ais Thailand. So hari ni hari Jumaat, kita akan solat Jumaat di Masjid Majmu' di Hatnyai ni. Yang saya perasan masjid-masjid di sini, dewan solat dia adalah di tingkat yang paling atas tu. Di masjid ni, di tingkat bawahnya juga adalah ruang solat, tetapi macam dewan kosong lah. Dan lantai untuk solat tu biasanya di sini adalah tiles tu lah. Kalau yang pasang kapet tu kira rare lah. Jumaat di sini agak lama lah. Kalau masuk 12 suku, satu suku baru habis. Sebab azan yang pertama dan azan yang kedua itu dibiarkan hampir setengah jam dan diisi dengan makluman-makluman berkenaan dengan masjid. Habis sahaja solat, kita terus ke kedai Sawani Perfume. Menurut pekerjanya, minyak wangi di sini adalah 90% pati dan 10% sahaja alkohol.
jadi baunya lebih tahan. Taklah mahal dan taklah murah sangat. Kita beli 2 botol 60 ml dan dia bagi free 1 botol 20 ml dan tambah lagi 2 botol 10 ml free. Total harga dalam 1,700 baht lebih lah. Dalam RM200 lah kot. Penginapan hari yang ketiga kita di Hat Nyai ini adalah yang paling murah, iaitu sekitar 970 baht sahaja. Tapi not bad lah, okey juga duduk di sini. Selesa sahaja. Ada aircon dan segalanya. Ada satu rumah tu kita. Setelah selesai check-in, kita terus menuju ke Klong Hei Floating Market. Tempat ni macam bazar lah untuk street food. Cuma bezanya, dia berkonsepkan jual di dalam perahu ni. Ia menjadi tarikan kepada pelancong daripada Malaysia kerana peniaga-peniaga di sini majoritinya adalah Muslim. Jadi banyak makanan yang halal. Duduk. Oh, dah mogek aku. Kita boleh parking kereta di kawasan temple ataupun Wat Siam ni. Kenalah bayar sikit, 20 baht. Bro? 20 baht. Thank you. Inside parking. Sorry, thank you. Dia bagi akak dia 20 baht. Di sini ada surau, memandangkan dah masuk waktu maghrib, kita solat dulu. Minuman signature di sini adalah masukkan air dalam buluh dan minum. Tak ada apa beza pun, sama saja rasanya. Yang ni telur dadak oyster. Sedap. Di sini ada hiburan juga oleh acik-acik yang suka karaoke ni. Di sini ada banyak meja, jadi bolehlah pilih mana-mana meja yang kita rasa nak duduk. Ambil gambar sebelum belon. Selepas belon. Budak-budak tengah berlatih tarian Siam di sebelah tempel ni. Moh kita ke ASEAN Night Bazaar. Ni kira macam uptown lah di Hat Nyai ni. Seorang ni dah nangis-nangis dah. Nak minta jam. Akhirnya dapat juga jam Spiderman. Suka dia. Tengok sikit, tunjuk sikit jam. Oh, tengok jam pukul berapa dah? Di tingkat atas ASEAN Night Bazaar ni ada tempat jualan makanan. Banyak jugalah.
Pagi ni kita breakfast di Tamrap Muslim Restaurant. Kat sini lain sikit, kita kena beli kupon dulu. Nanti dah dapat kupon tu, kita bagi je kepada penyedia makanan. Breakfast ringan-ringan sahaja, kita makan dalam 300 baht sahaja kat sini. Kat sini terkenal dengan nasi kerabunya, makan dengan sate. Boleh try.